kepalsuan muncul. Boleh kerja terpadu. Dia baca je duit dia orang tu terpadu boleh kerja. Ke tinggal berdiri terpadu lagi ke apa saya. Kebenaran Demo Mbak Polsek. Polsek sama dengan menolak laporan warga dan mengancam tembak. yang duduk Cok asal cek harga tembak aja pun. Tekan jangan mau pun di pun. Ani betul? Ha? Ini dia laporan. Ibu dia tahu kan beri yang tembak. Ya menyerah ini dah kau. memang tak dipuji oleh Allah. Wamal hayata kehidupan dunia kecuali kesenangan tipu daya manusia tertipu dengan kesenangan tipu dan kejayaan membuat manusia Kau boleh dah belum? Kau ni lagi. Yang nampak kamu saya belum be. Benar dia dah. Memang dah berapa kali. Belum sudah dah ada poin ni. Belum punya sebelumnya. Belum sudah poin masalah. Bukan dia kau itu. Kalau apa nak menjadi jaga. Ina hari itu sudah ada. Bulan, Jin, orang Polsek, harus dekat Pak. Polsek Semarang menolak laporan warga dan mengancam tembak. Depan dulu buka. Jangan dengan telefon, dulu kalang. Ya. Tapi Kak Bos kena pengaduan dari dia kan dari sana. Anai terima. Oh, Anai terima kalau bukan dia awak kan, kita terima dua belah pihak. ya. Kalau dua belah pihak kita terima. Anai dia. Dia jarang roy dengan dia di gamian. Itu loh ya, kenapa awal pok barang inang dipon dengan ilik dipon kai pok barang ini baru ilik dipon. Anak sebab. Anak sebab. Anak tu semua tu. KAI Bintang Belun Mbak Polsek Semarang apa? Okay, guys.